So, ini adalah buah yang kami guna. Kita ada lemon, apple dan blueberry. Sempena bulan kemerdekaan, gubahan buah yang saya buat bertema bendera Malaysia. Jadi, gubahan buah saya berbentuk bendera Malaysia. Kois, cuba ceritakan tentang sejarah gubahan buah kepada saya sedikit. Sejarah gubahan buah. Gubahan buah ialah seni menyusun dan menghias buah-buahan supaya kelihatan menarik, kemas dan kreatif. Pada zaman dahulu, buah-buahan sudah digunakan sebagai hiasan dalam majlis dan upacara tertentu, terutamanya dalam budaya Asia dan Eropah. Perkembangan seni. Kemahiran memotong dan menyusun buah berkembang menjadi seni ukiran buah, khususnya dalam budaya Thailand, China dan Jepun. Di Malaysia, gubahan buah sering digunakan untuk majlis perkahwinan, jamuan, perayaan dan pertandingan seni. Pada masa kini, gubahan buah menggunakan pelbagai teknik seperti susunan dalam bakul, potongan kreatif dan ukiran untuk menghasilkan hiasan yang cantik. Terima kasih Kois kerana menceritakan tentang sejarah gubahan buah kepada kami semua. Baik, saya pula akan ceritakan tentang maksud sebalik warna jalur gemilang, iaitu warna merah, putih, biru tua dan kuning. Warna merah. Warna merah melambangkan keberanian dan kegagahan. Kedua, warna putih. Warna putih melambangkan kesucian dan keluruhan. Ketiga, biru tua. Melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Terakhir sekali, kuning. Melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tapi kan, ada bulan sabit dengan bintang yang ada 14 bucu tu. Apa maksud benda tu pula? Bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia. Manakala, bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan di Malaysia. Jadi, itulah serba sedikit tentang sejarah gubahan buah dan warna di jalur gemilang. Jadi, itu sahaja daripada kami. Dan semoga video ini bermanfaat bagi penonton yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Putra Haris bin Ismail dan Muhammad Qais Iman bin Muhammad Syahid. Bye.